Assalamualaikum and salam maghrib. Hari ni aku nak cakap pasal global smooth fertila yang kita dah tahu, dah berhari-hari berlaku, but there's a few things yang aku rasa kita tak fully understand. Contohnya bila kita dengar those videos yang kata, "Hi, my name is and I'm from Malaysia. Global Smooth Fertila is a peaceful humanitarian mission and it's in full compliance with international law." Aku nak jelaskan which international law yang kita maksudkan tu and which part of it yang Israel sebenarnya dah breach bertahun-tahun yang dulu. Article 87 of UNCLOS yang mengatakan freedom of high seas. What is high seas? High seas ni adalah satu laluan dekat laut yang boleh digunakan oleh sesiapa sahaja. It doesn't belong to anybody. So bila Global Smooth Fertila punya boat lalu dekat high seas tu tapi ditahan, disekat dan dicolik oleh negara haram, that's a breach already of the article. Sebab it's not even yours. Yang kau nak pergi tahan orang, yang kau nak acah-acah macam tu kau punya, kenapa? Yang diorang kata, oh, Global Smooth Fertila ni tak bawa bantuan pun, memang provocation sahaja. Of what? Sumpah kau perasan sebab Global Smooth Fertila ni bukannya Malaysia sahaja tau. Bukannya 2-3 negara sahaja. Banyak sangat negara yang terlibat and kau nak perasan satu dunia nak provoke kau. Kau siapa? Kau tanya laki kau. And aku rasa this is my personal opinion lah This negara haram is so scared of bayang sendiri because you keep on accusing everything and everywhere as Hamas punya base. Kau bayangkan Malaysia pun dia kata base Hamas juga. Sekolah, hospital, semua kau nak kata Hamas menyorok dekat situ. Padahal kau memang dah takut dah. Faham tak? That's why lah dekat high seas pun yang tak dimiliki oleh engkau, kau perasan, oh ini terkongkol dengan Hamas ni. Ya Allah Tuhanku, sumpah engkau takut dengan bayang sendiri. Anyway, I'm sorry, that's a bit melencong. Kita move on ke seterusnya. Walaupun UNCLOS tu dia tidak diratify oleh negara haram, tapi there's a customary international law. Maksudnya apa yang dekat dalam UNCLOS tu goes without saying. Faham tak? Walaupun kau tak ratify the UNCLOS, tapi engkau somehow terpakai juga because dia macam common sense untuk engkau tak halang orang dekat laluan yang bukan jalan kau. Itu bahasa mudahnya lah. Next, kita ada Geneva Convention. Geneva Convention ni dia lebih besar dan lebih kukuh. Dia satu convention, dia ada 4 sebenarnya, and it is ratified by negara haram tu. So bila you dah ratify, maksudnya you are the parties to the convention, yet engkau pergi langgar undang-undang dekat dalam tu. Sumpah. Sebab dekat Geneva Convention tu ada pasal war crime, ada pasal armed conflicts, ada pasal genocide. Genocide tu apa? Okay, banyak kali kita dengar kan. Dia nak menghapuskan satu kumpulan manusia dekat satu negara ataupun tempat based on diorang punya religion ke, based on diorang punya ethnicity ke. That's literally what they have been doing to Palestine, like for so long. Banyak lagi penggunaan senjata yang tak dibenarkan, contohnya macam gas. Diorang ada guna gas. And then diorang attack civilians, diorang attack journalists, diorang attack medical personnel, hospital, sekolah. Because semua benda ni dah termaktub dekat dalam those convention yang mengatakan you tak boleh bunuh orang awam. Kau faham tak? Kau tak boleh. Tapi itu juga yang diorang buat. So itulah contoh breach yang dibuat oleh negara haram. Kalau korang nak tahu kan, masa kita orang belajar international law, international humanitarian law semua tu, semua pasir question, semua pasal negara haram tu. Sebab literally everything yang dekat dalam pasir question tu, semua dah di-breach oleh negara haram tu. I still remember that very vividly. Subjek yang aku belajar masa dekat Indonesia 6 tahun yang lepas dan masih applicable sampai sekarang. Sebab it did not start from 7th of October It started way before, in 1948 lagi. And please, if you are not Muslim, also please cakna pasal benda ni. Educate yourself about this matter because this is not about religion. And please, my Muslim friends, don't make this about religion. This is not just about Islam. Kau faham tak? This is about humanity as a whole. So kalau you bukan Muslim, aku menyeru my followers yang bukan Islam, if you are Chinese, you are Indians ataupun lain-lain kan, educate yourself about this matter because this is about humanity. Okay, dekat Global Smooth Fertila tu bukan orang Islam sahaja. If you care about humanity, you should care about this because this is something yang very big. Satu negara tu nak dihapuskan, dilenyapkan. If it can happen to that country, if it were to happen to your country, are you going to stay silent? Don't make this about religion. I mean like kita as orang Islam kan, aku faham sangat-sangat. Kita memang seronok kalau ada orang yang turut menyokong our cause. But this is not just about religion, okay? Walaupun Palestin tu, tanah tu memang sangat terkait rapat dengan kita punya agama, but don't make this about religion. Sebab kalau tak, nanti non-Muslim akan ingat, oh this is about Islam, why should I care about this? We should educate them too. Kepada sesiapa yang kata, oh dah pandai-pandai pergi, lepas tu menyusahkan orang. Engkau kan, tu lah orang suruh pergi sekolah, tak nak pergi. Baran tau, baca benda-benda macam ni. Tolonglah, benda ni, dia bukan sengaja pergi, kau faham tak? I think I'm going to make another video on that. Sebab kita nak istighfar lebih-lebih sikit sebelum aku lagi marah. Bye and Assalamualaikum.